Fazura dedah 2 tahun jadi mangsa buli netizen. Mengata Fatima, kutuk arwah ayah saya. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon terkenal, Nur Fazura, mendedahkan dirinya berdepan kecaman melampau daripada segelintir pengguna media sosial, sehingga melibatkan ahli keluarganya, termasuk arwah bapa, serta anak tunggal, Nur Fatima Aisyah. Pemilik nama Nur Fazura Sharifuddin, 43, berkata sikap netizen yang gemar melontarkan kritikan serta komen berunsur negatif mendorong dirinya tampil bersuara selepas sekian lama memilih untuk berdiam diri. Kadang-kadang kita diam tetapi mereka, netizen, lagi suka. Tapi bila kita usik balik, mereka marah padahal kita bergurau sahaja. Mereka buat saya lagi teruk, mengata arwah bapa saya. Mengata Fatima Barua. Saya gurau sikit, mereka koyak kata saya tak klasi. Sedangkan saya tak pernah pun kata diri saya klasi, katanya. Tetapi saya tidak mencaci atau mencarut mereka, tidaklah sampai ke tahap itu. Namun mereka marah saya lagi teruk, kita gurau sahaja. Jadi bila awak semua kutuk saya hanya perlu diam je ke? Awak semua nak suruh saya diam supaya boleh terus enjoy dengan gosip, fitnah dan mengata saya yang bukan-bukan. Sebab itu tak nak saya bersuara, betul tak? Bila saya bersuara, mereka kata saya marah sedangkan sikit sahaja. Luahnya, dah lama saya tak layan dah 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun ini, saya kena macam-macam saya dibuli dan difitnah. Saya diam sahaja dan serahkan pada Allah. Kita semua manusia, Allah jadikan saya dan anda semua jadi buat. Apa saya nak fikir apa yang orang kata, tambahnya lagi.